Ni saya tunjuk cheddar cheese dan grana padano. Tumis minyak kena tumis. Ni olive oil lah, kita tumis. Kita panaskan olive oil, kita letak grana padano, kita goreng. Jadi apa? Rasa dia macam mana? Kita goreng dengan grana padano. Tengok rasa dia macam mana. Kita goreng, tengok dia melekat. Bila goreng dia melekat, auto dia melekat. Perbezaan the cheese tu. Okey, kita tengok cheddar, kita letak sebelah dia. Cheddar cheese Kita goreng dia, tengok. Dia sama juga, tapi dia cair dia macam mana, tengok dia punya cair macam mana. Live tengok. Tekan macam ni pun dia dah cair. Macam ni pun dah cair. Oh ini tak cair-cair. Nampak. Tengok. So ini sesuai untuk jadi buat burger, pizza dengan mak. Ini tengok sifat dia. Dia memang keras. Tu cakap pakai benang ni susah. Boleh pakai benang tapi susah. Mak. Kalau dia berbeza. Ni saya tunjuk. Cheddar cheese dan grana padano. Hasil dia ini dah cair dan ini tak cair-cair kulit dia. Pak, ini kita tolak benda. Dia tolak dia ikut. Ini dia tolak ni. Maaf, bergerak sekali. Sekeluarga dia gerak. Cheese bila kita goreng dia jadi macam mana. Saya tunjuk dia punya perbezaan dia. Bila kita goreng dia jadi macam mana. Tak ngambek.